Pertama dia kata bayar zakat terus kepada fakir miskin, tidak kepada amir. Baik. Jawabnya, kalau kita beri pada amir pun sah, beri terus kepada asnaf pun sah. Asnaf tak mesti fakir miskin, dia ada lapang. Faham? Mana beri direct pun sah, beri melalui amir pun sah. Tetapi jikalau di dalam negeri orang Islam, pemerintah umat Islam melantik amir-amir yang bertauliah, faham tak? Untuk mengelakkan penipuan dan sebagainya, maka wajib, kata ulama-ulama fiqh, kita beri kepada amir-amir tersebut. Dengar dulu, wajib. Maka barang siapa yang tak beri kepada amir yang bertauliah, jawabnya dia berdosa, tetapi zakatnya berlaku khilaf. Satu kaum mengatakan sah, satu kaum mengatakan tidak sah. Faham? Lepas tu pula, itu jikalau amir itu atau qasim pemungut zakat ataupun pusat zakat mengagihkan dengan adil. Apabila berlaku dalam negeri umat Islam, tidak diagihkan secara adil, berlakunya penyelewengan, berlakunya ketidakadilan dalam pembagian zakat, maka pada ketika itu tiada haram lagi manusia itu beri zakat terus kepada asnaf. Faham lagi? Jadi kita nilai sendiri benda berlaku dalam negara kita. Hak asal wajib beri pada amir. Kalau ada berlaku penyelewengan dalam kampung, dah ni tak boleh ni orang tok guru, ni orang ustaz ni orang sejid dah le tak boleh zakat. Maka berlaku penyelewengan, pada ketika itu ulama fiqh kata bolehlah kita tak melalui amir, terus kepada orang yang layak menerima zakat. Faham tak tu? Faham tak tu?